Okay, bismillah. USTC 1 hari bulan Mei, saya ada masuk pukul 3. So dia macam breakout tail kat sini kan. So kita try. Okay, kat sini pullback, buy on pullback ni. So kita set alert. Okay, kat situ dah kena stop loss sebenarnya. Tapi kat sini, ni hari apa? Ini 5 Mei masuk balik pukul 11 suku pagi. Okay, set stop loss. Okay, kat sini dia breakout lagi kan. So add position dekat sini, nampak macam nice. Okay, naikkan trailing, naikkan stop loss semua. Okay, position saya masuk sebab nampak macam dia masih ada lower high, naik kan. Tapi kat sini masih lagi dia junam, kena stop loss. Okay, tambahan, what went wrong? Entry was into a fast breakout, exhaustion spike. So kalau kita tengok sini kan, ada fast breakout ataupun exhaustion spike. Kita tengok, okay, kita tengok coin ni memang, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni memang dia spike tak jelas macam tu kan, dia bagi tail. Okay, tengok dia spike, lepas tu dia tail, spike, tail. So sama juga macam kat sini, macam entry kita dia spike, lepas tu dia pull back, tail, dia spike, bagi tail. So memang coin ni tak cantik. Kalau kita tengok selepas breakout kat sini pun candle, small candle, tapi volume high kat sini kan. Sini pun sama, lepas dia breakout datang small candle tapi volume high, sama juga kat sini. So USTC ni memang habit dia macam tu, dia banyak bagi tail, so kena hati-hati. Wallahualam.